Okey, so anak-anak semua boleh kita mulakan? Okey, saya tak banyak masa, saya lebih kurang sampai pukul 4 petang aja. Okey, fokus. Bila saya kata duduk sedia, duduk tegak-tegak semua. Dan saya dipahamkan ni semua pelajar-pelajar terbaik sekolah masing-masing, betul ke? Ke bukan? Ya ke tidak? Sudah. Salah pilih orang ke apa ni? Sekali lagi. Ni pelajar terbaik sekolah masing-masing, betul ke tidak? Siapa rasa dia pelajar terbaik sekolah dia kat tangan? Lah cik, ni budak masalah ke apa ni? Pelajar terbaik ke bukan? Cakap insya-Allah. Okey, bila saya kata duduk sedia, duduk tegak-tegak semua. Sama-sama suara cakap Allah. Duduk sedia. Allah. Tak cukup power. Laki lawan perempuan, siapa kalah berdiri. Okey. Laki start ke perempuan start dulu? Oh, perempuan start, laki dua. Perempuan ni? Okey, perempuan dulu. Perempuan saja, duduk sedia. Macam tu, memang nak kena diri ni. Laki pula, duduk sedia. Sebab tu dia lelaki. Sebab tu azan lelaki. Okey, pelajar perempuan saja, duduk sedia. Hey, sekali lagi. Selalu kalau marah, dia punya suara satu. Cepat je tu. Sekali lagi, perempuan saja, duduk sedia. Lelaki saja, duduk sedia. Semua sekali duduk senang cakap alhamdulillah. Duduk senang. Duduk sedia. Duduk senang. Okay, anak-anak, dia cerita macam ni. Masa kita nak masuk PSA, ramai tak orang yang dalam keadaan stres? Pertama sebab apa? Sebab kita tengok orang sebelah senyum. Pernah berlaku? Tengok orang sebelah senyum je. Sudah. Pernah berlaku? Situasi kedua, subjek tadi kita tersalah jawab. Pernah berlaku? Kita nak jawab ni, tengok dia terbawa-bawa sampai paper sunyi. Pernah berlaku? So, anak-anak, kita tukar kejap. Nak masuk dalam PSA, saya nak bagi tips pertama saja. Cool down dulu. Tenang dulu. Okey, duduk tegak-tegak. Teknik dia macam ni. Boleh ya? Boleh ya? Okey. Tanda tangan semua, kita mulakan dengan doa. Apa yang penting? Doa. Dah kerjasama, mana pula PSA boleh kerjasama? Seorang-seorang. Okey, tanda tangan semua. Tanda tangan semua. Okey, duduk tegak-tegak. Kena duduk tegak tau, jangan bongkok. Nanti oksigen tak boleh nak pergi betul ke otak. Okey. Yang kedua, saya tak nak awak tengok kiri kanan. Nanti akan terganggu fokus anda. Lagi-lagi kawan sebelah tadi senyum tak habis-habis. Tutup mata. Tutup mata. Okey, yang ketiga, mulakan dengan kunci pembuka. Dalam Quran, satu surah dipanggil surah apa? Pembuka? Al-Fatihah. Okey, tutup mata semua, ikut sama-sama. Al-Fatihah. Suara macam hidup boleh tak? Aduh. Al-Fatihah. Buat Nabi SAW. Ahli keluarga, sahabat-sahabat Nabi SAW. Al-Fatihah. Buat ibu dan ayah tercinta. Al-Fatihah. Buat guru-guru tersayang. Al-Fatihah. Buat penanda kertas jawapanku ini. Al-Fatihah. Buat sahabat-sahabatku yang sama-sama berjuang. Muslimin, muslimat. Dan diriku sendiri. Al-Fatihah. Jangan bisik, baca jelas, nanti solat tak sah pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kau buat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, anda doa dengan apa yang anda nak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terangkan hatiku, tenangkan hatiku, mudahkan aku jawab subjek ini ya Allah. Aku nak A+ subjek ini, mudahkan aku dan kawan-kawanku untuk menjawab dengan baik ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sapu tangan ke muka sambil selawat 3 kali. Tarik nafas dalam, tarik nafas dalam semua.
Selawat 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tarik nafas dan buka mata. Siapa rasa lebih tenang angkat tangan? Oh, tak tenang, ya Allah. Berkabirah. Siapa rasa lebih tenang angkat tangan? Oh, alhamdulillah. Apa yang penting? Tenang. Apa yang penting? Dah tukar tajuk dah. Apa yang penting? Ada orang yang peksa tak bila tak tenang, huru hara semua perkara. Boleh saya teruskan tuan-tuan, anak-anak semua? Okey, duduk sedia. Tenang ni saat ni penting ke penting sangat? Penting sangat. Ada tak orang tak tenang? Ada. Ada tak orang yang sakit? Ada. Mari kita cerita dulu apa faktor tak tenang. Pertama apa dia? Tak solat subuh. Tutup mata sekejap. Siapa buka mata baik-baik kat depan tu banyak kereta boleh langgar orang. Tutup mata semua. Siapa yang dalam seminggu ni cukup solat 5 waktu, angkat tangan. Yang tolak uzur dia cukup sebelum tu. Okey. Alhamdulillah. Turun tangan. Siapa ada tertinggal? Turun tangan. Tengok orang sebelah. Turun tangan, turun tangan. Buka mata. Cakap orang sebelah. Astaghfirullahalazim. Anak-anak, siapa akan bagi awak kejayaan? Yakin dan pasti. Siapa akan bagi awak sihat? Siapa akan bagi awak rezeki? Siapa akan bagi awak selamat? Dengan siapa kena minta? Tapi dengan Allah tulang kau tipu dia. Untuk makluman cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, separuh daripada pelajar yang terbaik petaling utama ni tak solat cukup seminggu ni. Cuit orang sebelah. Tak kisahlah sekolah mana, cakap astaghfirullahalazim. Ustaz, anak-anak semua, Dik, tahu cerita tak? Sekolah SS17. Ada daerah ni ke? Mana SS17? Bukan daerah ni kan? Di daerah Petaling Perdana kan? SS17. Siapa ada bekas SS17 ke? Tak. SS17. Siapa kawan awak yang meninggal minggu lepas? Ashmat? Kau tak kenal. Ada satu pelajar Form 5 yang baik, budak KAA, dah bersiap sedia nak berjuang macam anda, minggu lepas meninggal influenza. Cakap orang sebelah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakap lagi orang sebelah, next mungkin turn kita. Cakap orang sebelah. Sebelum kita nak sembang jauh-jauh, benda paling besar yang ramai orang tak ambil kisah, iaitu hubungan dengan Allah. Anda gagal hubungan Allah, kita takut-takut semua rezeki yang kita dapat, ilmu kita dapat, semuanya Allah tak terima. Rukun Islam ada berapa? Buang satu jadi apa? 4-0. Ini bukan matematik. Ini rukun Islam. Ikut sama. Cepatlah. I-S-L-A-M. Ikut saya, suara saya sedap. I itu Isya. Kau suara sedap sikit boleh tak? Suara macam tercekik tulang aja. I itu Isya. S itu subuh. L itu luhur. A itu asar. M apa pula? M itu maghrib. Ikut-ikut dengan semuanya. Baru saya Islam. Sekali lagi. 1, 2, 3. I itu Isya. L itu luhur. A itu asar. M apa pula? M itu maghrib. Dengan semuanya baru saya. Buang satu huruf. Kita selalu solat apa tertinggal? Subuh lagi. Oh, banyak betul pengalaman dia. Tak solat isyak lah katakan kan. Main game, baca balik tuition ngantuk sangat. Boom, sesedok dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiap-tiap malam pula tu. Anak-anak, betul-betul lah doa yang awak baca tiap-tiap malam sejak awak tadika tu makbul. Apa doa tidur? 1, 2, 3. Maksudnya, dengan nama Allah, aku hidup dan aku mati. Oh, bakar-bakar jenazah. Tahu tak doa tidur nak pergi mati? Tengok orang sebelah. Solatlah, cakap dia.
Solat lah. Betul tak solat isyak tiba-tiba meninggal, malaikat pun tanya, apakah agamamu? Kita pun, kenapa? IC. Kenapa IC pula? Ada tulis Islam, banyaklah kau, malaikat kata. Aku tak solat isyak. I tak ada. Jadi apa dia? Slam. Loh, slam bukan Islam. So anak-anak semua, apa yang penting? Tak dengar apa yang penting? Ada dua, ada orang solat di akhir waktu. Betulkan sikit. Kita tak tahu bila malaikat akan ambil kita. Pernah bunuh nyamuk semua? Sembai kat tangan kat pipi? Siapa tak buat, saya buat. Sedia? Nyamuk, 1, 2, 3. Lepas pukul buat apa? Nyanyi. Matilah kau. Siapa cabut nyamuk-nyamuk ni? Kita, hebatnya kamu. Siapa cabut nyamuk-nyamuk? Malaikat Israel lalu sebelah pipi awak kita ni. Sup Israel. Sup. Oh, nyanyi Next your turn lah. Yang main-main adik-adik. Kawan kita tak sakit apa-apa. Influenza sikit je, cikgu suruh balik. Balik hari Rabu, hari Sabtu meninggal. Dah nak peksa macam kita. Sikit je lagi. Allah ambil dia. So anak-anak semua tengok kau sebelah. Cakap solat yang bakal jenazah, cakap sebelah. Salam kawan kiri kanan. Tak kisahlah sekolah mana. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa saya bagi salam banyak kali? Sebab tak ada seorang pun jumpa cikgu-cikgu saya nampak awak bagi salam. Ya kan budak baik semua kan? Belagak. Cikgu-cikgu sekolah lain mana awak kenal? Bagilah salam. Tak tengah kat hati? Tak tengah kat hati? Ikut sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Sana, Ustaz. 1, 2, 3. Belakang. 1, 2, 3. Kita memang tak kenal, tapi mereka-mereka ni semuanya orang hebat-hebat daripada sekolah masing-masing. Kita pula, saya best student. Come on lah. Dah faham semua? Apa yang penting? Salam. Okay. Anak-anak semua. Faktor kedua tak tenang selalu sebab apa? Tak siap homework. Ada pengalaman? Ada. Faktor ketiga, datang lewat. Ada pengalaman? Kalau yang bab kena bunuh tu agama lain tu bab lain lah Saya minta maaf sekolah mana itu glamour sangat tu. Okay, tak nak tanya. Okay, yang keempat, faktor yang paling besar. Harap-harap Allah tak uji kita tau. Faham tu Allah uji sekolah tu. Apa? Dah masa rampat Allah uji kat situ. Harap mana dah masa rampat budak-budaknya? Oh, ni macam ada gaya sama. Lambang sekolah. Dia cakap, bukan aku bunuh, bukan aku. Memang bukan awak, dia budak baik, budak agama lain. So anak-anak semua, yang satu lagi, ramai orang jarang cerita. Pagi-pagi selalu kena, nak pergi sekolah, selalu kena apa? Marah. Lagi? Bebel. Siapa marah bebel banyak? Mak ke ayah? Kuat sikit, mak ke ayah? Mak ya? Siapa kata mak kat tangan? Siapa ayah kat tangan? Siapa dua-dua? Siapa dua-dua tak? Dua-dua tak bebel. Sebab apa tak bebel dulu? Akaknya bebel. Sudah. Kenapa? Mak memang tak bebel, baik je, biasa je. Sebab semalam ada budak dekat sekolah mana semalam Oh, tak ingat sekolah lah, banyak sangat sekolah pergi. Ni sekolah SS17 malam lah, sorry. Kenapa tak bebel? Mak ayah saya dah meninggal. Bila? Bulan 4 hari tu. Aduh. So anak-anak semua stres tak bila mak ayah kita bebel banyak? Kadang-kadang bukan salah kita pun kita kena bebel. Betul tak betul? So saya nak ajar awak supaya mak ayah awak kejap lagi tak payah bebel, boleh? Ada yang tak nak tu. Nak ke tak nak? Nanti di akhir saya ajar siapa dah pernah jumpa saya, awak doa lah sikit lagi. Yang tak pernah jumpa, nanti kita doa sama-sama. Boleh. Siapa nak belajar angkat tangan? Siapa nak belajar? Okey, nanti kita ajar je. InsyaAllah mak ayah tak bebel. Boleh kita mulakan anak? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, duduk sedia. Okey, anak-anak, saya letak nama ni. Baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Buat macam ni? Saya lah. Salam orang sebelah. Tanya dia di sekolah mana, nama siapa. Dia paling terbaik negara. Tanya sekarang. Kiri kanan depan belakang. Sekolah sendiri tak payahlah poyo sangat. Sekolah lain. Dah tanya kiri kanan dah. Okey, alhamdulillah. Anak-anak, salam pengenalan. Tak kenal maka tak.
Cepat sikit kakak, masuk cepat sikit. Tak kenal maka tak ta'aruf. Oh, sibuk nak bercinta. So nama saya ikut sama Ustaz Nur Naimi bin Muhammad Som dan Zainun Al-Muari. Okay, so nama saya Naimi, Kelantan Darul Naim. Ihsan tu Selangor, Kelantan Darul Naim. Nama saya Naimi, so ambo berasal daripada Muar, Johor, semua Kelantan. Okay, Muhammad Som ialah siapa? Ayah saya. Zainun siapa? Kenapa saya sebut nama mak saya? Sebab saya sayang mak saya lah. Awak sayang mak awak tak? IC awak nama siapa? IC awak nama siapa? IC awak nama ayah. Awak bawa IC ayah. IC awak nama siapa? Nama saya dan nama ayah. Selalu naik atas pentas dapat hadiah. Nama siapa disebut? Saya dan ayah. Mana-mana orang kenal nama siapa? Saya dan ayah. Orang kenal tak mak awak? Kesian mak tu. Sembang sayang, nama mak tak ada orang kenal pun. Anak-anak, siapa nama anda yang baru? Saya nak dengar nama anda yang baru. Sedia kan? Sedia? 1, 2, nama penuh jadi. Bin, binti, ayah dan ibu. 1, 2, 3. Kuat sikit. 1, 2, 3. Bagi tahu kawan sebelah siapa nama kita baru. Kejap lagi saya tanya siapa nama kawan sebelah tu. Siapa tak ingat dia berdiri. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dah. Siapa nama kawan awak? Nama penuh. Dan Siti tu je. Betul? Oh, okey. Nama dia? Orang suruh kenal kiri kanan. Okey dah. Okey. Sebut nama kuat-kuat kawan sebelah kanan awak. 1, 2, 3. Kawan sebelah kiri awak. 1, 2, 3. Okey. Assalamualaikum. Awak tak boleh semata-mata sekolah sendiri sebab kita kena bergabung. Hari ni kita daripada mana? Pada Petaling. Tak dengar Petaling? Tadi pengarah kata kita ranking nombor berapa? Setakat ni daripada banyak-banyak daerah ranking nombor berapa? Target kita ranking nombor berapa? Daripada 10 daerah dekat negeri Selangor, kita ranking nombor berapa? Kita tunggu. Kita tengok. Okey. Ni kod saya 113, 1 ialah saya, 1 kedua isteri saya, 3 ialah anak saya. Anak saya dengan awak, dia baru form 4. Doakan dia tengah WhatsApp. Saya daripada Bandar Seri Putra Bangi dan nama tim saya ialah Motivasi Sultan Kolbu. Alhamdulillah saya sampai sini tadi pukul 6.30 pagi. Saya nampak semua yang datang. Tapi awak tak nampak saya. Sebab saya halimunan. Okey, sikit pengalaman. Alhamdulillah, saya pernah pergi beberapa sekolah dalam beberapa tahun ni. MSQ ni lebih kurang berusia hampir 20 tahun. Ni sekolah-sekolah yang saya pergi lebih kurang 4-5 tahun terakhir ni. Anak-anak, minta maaf sekolah-sekolah awak, PJ ke, Abdul Samad ke, saya tak tulis tau. Ini sekolah SBP MNSM sahaja. Okey, main saya beritahu sikit. Ni Tun Fatimah, SBP Gombak, Tengku Kursiah, Sains Tengku Menawi, SBP Airawang, Aisyah Rohani Seremban, Seri Puteri Serberjaya, Sains Banting, Sains Hulu Selangor. Awak tengok ranking 10 Malaysia terbaik, inilah sekolah-sekolahnya. Alhamdulillah, tahun lepas dan beberapa tahun ni saya dapat bersama dengan mereka. Okey, ni sekolah-sekolah lain lah. SAS, Sedar, Pekan, Syah Pekan, Smart Kajang, Smart Putra, Smart Labu, Smart Kajang. Ini tak jauh daripada kita, Sambes. Ini sekolah anak saya, sekolah menengah agama Nilai. Tadi saya baru dapat daripada isi saya, dia snap daripada laptop pengetua.
Trial hari tu daerah Seremban ada beberapa sekolah, TKC, SASA, ni semua SBP ni. Yang nombor 1 trial ialah Sekolah Menengah Agama Nilai. Alhamdulillah, sekolah anak saya. Dan tahun lepas dia dapat 1.55. Okey anak-anak, ni MRSM yang saya pergi. Okey anak-anak, apa beza? Saya minta maaf lah, cikgu-cikgu, saya akan cakap suara saya macam lemah lembut, itu selalu ganas lagi. Kan siri utama kan? Itu ganas lagi. Anak-anak, saya nak tanya, apa beza kita dengan sekolah mereka? Sekolah kita, pertandingan utama ni, 26 sekolah ni, dengan SBP MRSM ni, apa beza? Pertama, asrama kita duduk, bukan harian, dia duduk asrama, awak duduk. Okey, yang kedua, makan mereka boleh pilih tak? Mereka makan, kena makan apa yang ada. Kalau kau tak makan, kau lapar, awak boleh pilih tak? Boleh. Awak boleh main handphone? Mereka boleh bawa handphone? Tak boleh. Kalau bawa tu curi-curi, kena rampas. Mereka jumpa mak ayah hari-hari? Awak jumpa hari-hari? Mereka mungkin jumpa seminggu sekali, sebulan sekali, 2 minggu sekali. Betul-betul? Soalan saya, siapa lagi untung? Budak-budak sekolah ni ke budak-budak yang balik rumah? Kuat sikit. Tak dengar. Awak rasa mereka untung ke saya lebih untung? Siapa rasa mereka lebih untung? Siapa rasa saya lebih untung? Siapa tak tahu untung tu macam mana? Kenapa awak kata asrama lebih untung? Boleh belajar lebih fokus. Awak? Sama lebih fokus Saya nak tanya, mana lebih enjoy? Sekolah kita ke sekolah mereka? Tak dengar. Awak nak buat apa, buat je, betul tak betul? Mereka boleh buat semua benda nak buat? Tak boleh. Cakap orang sebelah, alhamdulillah nasib baik kita sekolah sini. Cakap. Persoalannya selalunya yang lebih berjaya budak sekolah mana? Mereka ke kita? Anak-anak, saya baru balik sekolah Mahat Muar 2 hari lepas. Senang ceritalah, hari ni saja saya akan pergi 3 tempat. Kejap lagi saya akan pecut pergi ke KL, Sekolah Titi Wangsa. Malam saya akan ke Sekolah Seri Bintang Utara. Besok ada lagi 2 tempat. Lusa ada 3 tempat, termasuklah Sekolah Semakel. Saya tak tahu bila saya nak balik rumah. Semua saya nak cakap, saya tengok budak-budak asrama, saya jumpa contoh macam Sekolah Mahat Muar semalam. Mereka ramai dah burn out. Tak maaf lah, ini sebab rakam pula ya. Kenapa burn out? Sebab penat, kena belajar, tak dapat tengok muka mak ayah, tak dapat tengok enjoy. Betul tak betul? So, saya nak tanya, siapa lagi untung? Kita ke mereka? Soalannya, selalunya yang berjaya banyak kita ke mereka? Sepatutnya, logiknya, siapa lebih untung? Lebih berjaya? Kita ke mereka? Cakap orang sebelah, kita lagi beruntung lah weh. Cakap orang sebelah. Cakap orang sebelah lagi, tak ada alasan nak berjaya. Cakap orang sebelah, tak ada alasan nak berjaya. Tak ada alasan lah. Assalamualaikum semua. Dek, betul dari sudut belajar mereka berfokus. Tapi saya tengok, tengok sikit sejarah lalu. Ni sekolah-sekolah saya sebut tadi, daripada 8-10 sekolah ni, banyak yang saya pergi. 0.38 Gombak, 0.93 Tok Fatimah, 1.04. Bermaksud hampir semua dapat A+. Hampir semua. Straight A memang semua, hampir semua, tidak semua. Tapi hampir semua. Okey, ada tak SMK? Minta maaf ya, tuan-tuan pengetua semua, Cikgu Zack, puan-puan pengetua, ada tak SMK? Nombor? Ni SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Ni semua asrama. Okey, yang paling best awak tengok nombor 4, nombor 5. Mereka dah lah ambil 12 subjek, sains dan 30 juzuk Al-Quran. Awak berapa subjek? Cakap orang sebelah, 9 je. Ni, sekolah nombor 5 ni, Mak Tafiz Pahang ni, mereka ambil 12 subjek, sains, stream dan 30 juzuk Al-Quran.
Sekolah mana lagi hafal Quran? Sekolah nombor 7, SBP Erawang juga sama, hafal 30 juzuk Quran. Mana lagi? MIS yang Kepala Batas juga sama, hafal 30 Quran. 12 subjek semua ni. Tengok. Dan ada satu SMK. Terselit SMK satu. Cek-cek rupanya dia pun asrama semua. Sama macam Syekh 18 Shah Alam. Tak, Shah Alam tak Dan ni sekolah agama nilai sekolah anak saya. Doakanlah anak saya nak SPM tahun depan. Ngeri juga sebenarnya. Anak saya ambil 11 subjek dan 30 juzuk Quran. Sikit lagi nak habis. Doakan Kan anak? Ada tak SMK selain daripada ni? Okey, anak-anak semua, saya pergi ceramah 2 minggu lepas ke sekolah harian. Untuk pengalaman tuan-tuan puan, sekolah ni, mesej saya dia kata topik ceramah kita ialah demi 1.57. Saya pun mesej, typo ke cikgu? Gubung kanan mesej. Tak, 1.57. Kenapa? Sebab tahun lepas kita punya 1.64. Dia sekolah harian, tak ada budak duduk asrama, ulang-alik, tapi mereka nombor 1. Agak-agak apa rahsia dia? Sebab mereka semua orang JDT adik-adik. JDT lawan Selangor sama menang. Lawan Selangor, okeylah. Tak, ni bukan cerita bab negeri. Nak ceritanya, bila saya pergi sana, saya tengok budak dia lain macam. Untuk maklumat tuan-tuan puan, budaknya semangat. Baik Cina, baik India, baik Melayu, dia punya semangat macam dah gairah semacam dah. Ada satu budak India tu datang, "Ustaz, doakan saya Ustaz saya ambil bahasa Arab." Kau ambil bahasa Arab? Okey ke? So far okey lah. Terakhir dapat berapa? 84. Dia boleh baca Quran, dia boleh baca Jawi, dia ambil tasawur dan dia ambil bahasa Arab. Dia ambil 11 subjek. Budak India. Siapa ambil bahasa Arab angkat tangan? Dapat berapa itu bang? Minta maaf saya. 82. Awak kurang sikit je daripada India tu. Dah boleh masuk India dah awak. Okey. Tak payah. Okey anak-anak semua. Awak tengok macam ni, tinggi ke rendah target dia? Kalau ikutkan ranking di Malaysia, boleh masuk ranking tak? Kalau betul dia dapat capai target ni, dia akan masuk SMK dalam kalangan sekolah-sekolah hebat ni. Anak-anak semua. Kalau saya tanya budak-budak ni kan, mana lagi untung? Semua kata kami lagi beruntung sebab kami duduk di rumah, kami enjoy. Kami tengok mak ayah, kami boleh makan apa kami nak, kami belajar bila bagi belajar, kami nak pergi tuition boleh mana-mana kami pilih. Kenapa tak masuk asrama? Sebab asrama terkongkong dia kata. Terkongkong ke tergonggong? Terkongkong. Budak Cina jawapan. Tergonggong. Tergonggong. Anak-anak semua negara sekalian, Assalamualaikum semua. Kesimpulannya, kita boleh tak sebaik macam sekolah ni? Siapa yang sebenarnya ada impian nak dapat straight A+, angkat tangan. Ada impian. Tak ada tak apalah. Tak ada boleh balik je lagi. Siapa nak dapat straight A+, ada impian. Betul ni. Kalau semua ni angkat tangan, agak-agak pataling utama nombor berapa kita? Susah juga sebab dia ada SPP gombak dia tu. Betul? Lantok lah. Sekolah mana lagi bagus? Kita ke dia? So siapa yang datang hari ni, awak kena balik dakwah dengan kawan-kawan, tolong bakor kawan-kawan tu. Kawan-kawan yang tak solat, "Oi, kau tahu tak SS17 meninggal minggu lepas? Kau nak mati? Tak nak, jom solat." Faham? Oi, faham tak faham? Awak tengok kawan awak ya tak ya lagi. Dah lah, come on lah. Sekolah lain boleh ikut, kenapa kita tak boleh? Boleh ke boleh? Okay, saya nak tanya, nombor 1 ranking pertandingan utama tahun ni siapa akan dapat? Sebut sikit, tak dengar. Sekolah mana? Sekolah mana? Mana? Oh, okey. Dah masa dah 10 lagi. Si utama. Oh, okey lagi. Mana? Tak apa, kami biasa-biasa je Ustaz. Okey, Assalamualaikum semua. Ini sekolah daerah mana ni? Ustaz Samad. Ustaz Samad sekolah mana? Pataling utama kan? Siapa Ustaz Samad? Angkat tangan. Budak Samad mana? Kita pernah jumpa tak? Kau tak pernah jumpa yang dengan mak ayah nangis-nangis tu? Nampak enam kau tak datang sekolah. Siapa? Pernah jumpa tak? Kita jumpa itu kan? Tak datang. Kenal tak abang ni? Syakir. Kenal? Dia budak pandai ke? Ke biasa je? Okey, dengar Sini abang. Okey.
Itu kita dah jumpa kan kat sekolah? Jumpa tak? Okey, siapa nama? Dan okey. Awak kenal abang ni? Syakir? Dia ni budak pandai ke, budak biasa ke, budak luar biasa? Biasa, tapi nampak dah biasa. Tak. Semasa awak kenal dia kat sekolah, dia budak pandai ke budak biasa je? Biasa. Budak biasa je. Awak tahu masa result keluar, saya tengah ceramah dengan form 1, form 2 sekolah dia. Ramai-ramai lalu, Ustaz, Ustaz. Salah seorang budak dia semangat sangat. Dapat berapa? Alhamdulillah, straight A je. Sini. Saya post snap gambar dia. Awak kenal dia orang biasa je kan? Awak tahu tak ada straight A? Tak tahu. So, terima kasih anak-anak semua. Sekarang dia buktikan bukan saya pakat Abang Syakir ni budak biasa yang orang tak perasan pun siapa sangat dia boleh dapat straight A. 10 subjek. Awak rasa awak boleh dapat tak? Satu je. Kalau nak, insya-Allah dapat. Siapa nak macam dia kat tangan? Cakap orang sebelah doakan saya. Okey. Dan berapa target anda? Cakap kuat sikit. Kuat sikit. Cakap kuat sikit. Tak dengar. Kuat sikit. Cakap orang sebelah, doakan saya nak dapat berapa. Cakap. Okey, Assalamualaikum. Sekejap, sorry saya. Siapa-siapa yang pegang Yasin, tolong letak atas kaki. Jangan letak kat lantai sebab tu Al-Quran semua. Okey. Okey, anak-anak semua. Are you ready? Okey, insya-Allah So, tadi datang, saya tengok muka awak semua macam ni. SPM. InsyaAllah mudah-mudahan balik nanti bagi awak macam ni InsyaAllah Okey, buat gaya sikit. Buat gaya sikit. 1, 2, 3. Okey, alright. So, dan ambil gambar buat gaya sikit sekali lagi. Comel pula muka gambar ni. 1, 2, 3. Kerja. Sini dulu. Ya, saya fokus. Perempuan saya fokus. Okey, sana. Tengah. Tepi sini. Yelah, dia budak perempuan. Tak nampak. Ambil. Nampak. Okey. Anak-anak semua. Saya nak mulakan macam ni. Masa saya tak panjang Ustaz Aliza kata sampai pukul 12.30 je. Okey, so ada masa lebih kurang sejam. Dengar betul? Sebut sama-sama. Anak-anak, SPM dah dekat. Saya nak cerita banyak tak sempat. Kalau sekolah SBP biasa jemput 2 hari, 1 hari, pagi sampai malam. Yang ni sejam je. Apa yang saya sempat tahu. Okey, dengar betul-betul. Apa itu jeri? Jeri apa jeri? Ni jari. Jeri apa? Anak-anak, saya nak mulakan dengan J apa dia? E, R dan I. Dalam masa yang tinggal, baru ni ada satu budak Mahatma tanya, apa yang saya kena kuasai sekarang dengan masa tinggal 20 hari lebih? Jawapannya, awak kena kuasai 4 ni. Okey, mari kita mulakan sekejap. Pertama, jasmani. Okey, anak-anak semua, baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Tubuh yang sehat. Kenapa tubuh kita kena sihat? Bila awak punya badan sihat, otak awak akan lebih mudah untuk dapat apa yang awak belajar. Kalau awak tak sihat, otak awak akan lemau. Faham ke faham? So, antara yang awak kena jaga pada jasmani, pertama apa dia? Baca kuat-kuat. Mana sekolah? Okey, siapa hari tu yang dapat straight A trial? Iskandar Siapa? Samad? Yang budak perempuan, budak lelaki yang saya suruh diri tu. Mana Afsyah? Dia straight A tu trial pun straight A. Awak ingat tak dia kata apa itu? Kan saya tanya, sekolah dia ni, budak tu dapat straight A. Pengetua kata, masa akhir tahun form 4, dia dapat admit 100. Kemudian cek balik, tolak 5 markah, 95. Ingat tak saya tanya dia, apa rahsia dia? Ingat tak? Tak ingat? Tidur yang cukup. Kejap. Ingat tak dia kata apa? Tidur yang cukup. Dia tak cakap tidur cukup. Tidur awal lah. Tidur awal. Si Afsyad, siapa nama dia? Afsyad. Dia tak datang okey, salam dia Afsyad sampai mana-mana saya pergi, saya kongsi cerita dia. Afsyad kata apa? Dia kata rahsia dia tidur awal. Dia pergi tuition tak?
Dia tak pergi tuition. Dia kata pukul apa dia tidur? Pukul 9. Ni ada saksi-saksi ni kat sini. Samad ni. Siapa tidur pukul 9 angkat tangan? 1. Awak tidur pukul apa? Ha? Kenapa lewat sangat? Homework. Saya pergi sekolah SBP, semua tidur pukul 12, pukul 1, pukul 2. Saya tanya dia kenapa lewat sangat? Homework banyak, kelas orang-orang. Saya kata, awak akan tak sihat. Itu yang berlaku pada, na'udzubillah lah, pada sekolah Alam Syah tahun lepas kan, SAS. Lagi sebulan nak peksa, abang tu kena kanser otak meninggal tahun lepas. Na'udzubillah min zalik. Sebut na'udzubillah min zalik. Anak-anak semua, si Hafsyah ni, kawan Samad ni, dia punya rahsia, dia tidur awal. Pukul berapa tidur? Pukul 9. Pergi tuition tak? Tak pergi. Kenapa? Sebab tuition mahal. Dan apa jawapan dia? Dia kata dia fokus dalam kelas. Saya nak tanya, cikgu-cikgu awak bagus tak? Cikgu-cikgu awak ada tak penanda kertas soalan? Cikgu Zack? Cikgu Zack, ada tak cikgu punya cikgu yang menanda kertas soalan? Penggubal soalan? Tak tahu. Ada? Penggubal soalan SPM? Rahsia. Tapi penanda ada? Yang lepas-lepas ada? Lepas-lepas? Ada. Maksudnya apa? Terima kasih cikgu. Cikgu-cikgu sekolah kita hebat ke tak hebat? Sebab tu si Hafsyah tadi, sekolah Samad tadi, dia tak kisah pergi tuition. Saya bukan cakap berhenti tuition. Tapi nak cakap, dia utamakan cikgu punya subjek. Pukul 9 tidur, katalah pukul 6 atau pukul 5 dibangun. Berapa jam dapat tidur? Cuba kira. Dia dapat tidur 8 ke 9 jam. Lebih daripada cukup. Baru otak dia segar. Cakap orang sebelah, dah, tidur awal. Kita pula, pulun, rupanya otak kita stres. Nak mengingat besok tak boleh. Dah, faham tum? Apa yang penting? Tidur awal. Yang kedua, baca kuat-kuat. Yang tak boleh makan apa? Ni terus tak boleh makan je lah. Pertama, makanan segera. Kalau boleh saya cadangkan janganlah. Cukup, berhenti dulu. Yang kedua, air tin, air gas. Yang ketiga, makanan berjeruk. Ada seorang kawan saya hafal Quran, dia memang tak makan langsung jeruk. Masam-masam pun tak makan. Dia kata apa? Bila makan masam-masam, dia akan burst dekat otak ni. Anak saya pun yang hafal Quran, orang tu dia tak nak makan asam. Rupanya cikgu dia kata jangan makan. Padahal waktu kecil suka benar makan limau lah, air lemon lah. Diminum kadang-kadang aja. Dah. Jeruk-jeruk, Maggi semua no. Okay. Next. Makanan apa yang awak kena makan? Pertama, nasi. Ya dah, memanglah nasi dengan apa? Sayur. Sayur apa tak suka? Toge lagi, bende lagi. Yang tak suka lagi? Serai. Allah. Mana orang makan serai? Kambing yang makan serai. Awak buat lauk lagi? Kangkung. So, sayur-sayur tu sebenarnya semuanya bagus untuk kesihatan. Tolonglah makan. Yang kedua, makanan laut. Shellfish. Bukan selfish. Bukan selfish. Makanan laut. Okey. Dan daging-daging pun kena makan juga untuk protein. Okay, next. Yang ketiga. Apa yang penting? Siapa yang main sukan? Angkat tangan. Sekarang dia nak peksa main lagi tak? Tolong main. Orang main sukan, dia terlupa semua pemain subjek dia. Betul? Ada orang main bola, kejap. Tak ada. Main bola belasah je. Cuma kena jaga kesihatan. Tahun lepas ada satu pelajar di sekolah SBP. Peksa dah tinggal 2-3 bulan. Tiba-tiba dia wakil sekolah main bola. Dia memang pemain hebat. Dia kena ACL. Macam pengarah hati kan. Tak boleh jalan. Kena pergi hospital medical check up. Tiap-tiap minggu pula tu. Last sekali berhenti. Tak ambil SPM tahun lepas. Dia ambil tahun ni. Kat mana budak tu saya tak sebut. Tapi sekolah dekat KL. Saya kenal budak tu. Tapi nak buat macam mana? Dia main tapi terover pula. Dia bukan salah dia. Dia kata orang tackle dia. Terror sangat kan orang geram. Tak sepak bola aku sepak lutut kau macam tu. Aduh hai. Anak-anak senam ringan sikit. Angkat tangan.
Bila angkat tangan macam ni, apa berlaku? Darah turun ke jantung. Okey, tolak kepala atas. Bawah. Pusing tangan ke depan. Ni kena buat sambil-sambil tau. Nak pesa kejap lagi buat. Okey, satu depan, kanan depan, kiri belakang. Okey, tukar. Satu depan, satu belakang. Tukar. Bukan macam ni. Macam ni. Ha. Okey, tukar. Okey, terus lagi. Ni senang mau tak sikit macam ni. Pistol, dan tur. Tukar. Buat. Ni kena buat ni. Biar tak jadi, biar gelak-gelak pun. Kau macam tak boleh. Cepat. Okey, tukar pula. Wiper. Ibu jadi dengan kelengking. Tukar. Oh, bagus Oh, muda-muda boleh buat dah. Okey. Last. Okey, tepuk paha. Okey, tangan kat hidung, dekat telinga. Tepuk lagi paha. Tukar tangan. Tak jumpa. Tepuk lagi. Tukar. Laju sikit. 1 2 1 2 1 2 1 2. Dah jadi semua. Okey dah. Assalamualaikum semua. Nanti waktu peksa juga jangan duduk setempat dan jangan lompat. Maksudnya katalah kursi kan. Pertama, jangan duduk bongkok. Duduk tegak semua. Yang kedua, kaki kena goyang-goyang sikit bagi darah jalan. Macam ni, buat sikit. Luruskan sikit kaki, goyangkan sikit. Okey, lepas tu betis goyangkan sikit, betis. Betis jangan benda lain. Betis je. Benda lain goyang, ustaz, betis. Okey, lepas tu pinggang bunyi sikit, krop. Bunyi sikit. Okey, satu lagi idea. Petang atau pagi cari rumput yang tak ada tai anjing tau. Rumput tempat saya banyak tai anjing, ustaz, jangan. Rumput dan buka kasut, buka selipar, pegang pokok. Macam ni. Kau janganlah cakap dengan pokok je ni. Macam ni kan. Tengok macam ni. Sandar macam putus cinta tu. Kan? Okey, relax. Tarik nafas. Untuk apa ni? Dia panggil grounding. Apa dia? Cas-cas negatif positif kita nak kita nak stabilkan balik badan kita yang stres tu. Boleh ke boleh? Okey, alright. Assalamualaikum semua. Okey. Senaman ringan termasuk juga okey, tak apa. Baca dulu. 1 2 3. Awak dah ambil ni belum? Injection vaksin influenza. Siapa dah ambil? Siapa belum ambil? Okey. Cikgu, saya cadangkan juga kalau boleh minta mak ayah buat dah. Sebab apa? Sebab bila semalam ke SS17 solat hajat baca Yasin, saya berapa kali saya lead semalam, berapa kali cikgu minta sebut nama dia. Awak bayangkan budak baik, bukan budak nakal. Budak KA lagi. Allah ambil macam tu sekejap je. Kawan-kawan ingat dia demam itu. Cikgu suruh balik sebab macam teruk sangat. Tetap datang sekolah. Tak pun dia sekolah. Tapi Allah ambil dia influenza. So anak semua nanti cakap mak ayah tau. Sebelum pergi klinik, telefon dulu. Search dekat Google senarai klinik-klinik sekitar anda, telefon berapa ringgit dan ada stok tak. Dekat tempat saya ada RM100, RM80, RM70, RM60, RM55. Saya ambil berapa? 60. Sebab 55 tak ada stok. Ada 55 tapi dah habis. So ada 60. Cepat-cepat saya ambil. Saya promote kat kawan-kawan saya, jiran-jiran saya. Masa saya injection tu, kawan jemaah umrah saya seorang, tadika anak dia meninggal kena influenza. Dan semalam seorang lagi. Jadi dia bukan main-main lah. Kesian awak kan, dalam masuk COVID, keluar influenza. Tolong jaga kebersihan anak-anak. Saya nak cek sikit. Anak perempuan tunduk mata kejap, tunduk kepala kejap. Tunduk kepala. Laki saja. Tunduk kepala. Perempuan saja tunduk kepala. Jangan tengok, saya nak tanya laki. Okey, laki. Siapa yang selalu kencing cangkung angkat tangan? Okey, kencing berdiri. Okey, turun tangan. Okey, angkat kepala semua. Lelaki, orang yang kencing berdiri, dia ada satu isu besar iaitu air kencing dia boleh terkeluar tanpa disedar. Dan Nabi pernah juga lalu sebelah kubur, Nabi dengar jeritan dalam kubur. Kalau kita dengar, kita buat apa?
Sahabat Nabi tanya, Rasulullah, kenapa? Rupa-rupanya dia punya kencing tak settle sebab dia kencing berdiri. So apa yang penting? Kencing cangkul. So anak perempuan bila awak nak berkahwin nanti tanya tahu lelaki tu, awak kencing macam mana? Kalau dia kata saya biasa kencing, dia kencing lah. Kalau dia kencing, tanya dulu, sebab takut dia jadi imam awak, kahwin dengan awak, solat dia tak sah. Faham ke? Faham Saya kena ajar ni. Okay, so anak perempuan tak nak kalah kencing macam mana? Okay dah. Satu lagi, kebersihan diri, tolong setiap kali nak jawab exam, dengar. Dalam beg awak, tolong sediakan tisu basah, tisu kering dan juga ubat gigi, berus gigi. Contoh, peksa petang, awak dah makan tengah hari. Kenapa Nabi suruh laula an asyuqqa, kalau tak memberatkan umat aku, la amartahum bisiwak inda kulli solat. Nabi suruh semua umat ini gosok gigi setiap kali nak solat. Sebab solat bersugi ni rupa-rupanya dia boleh mencerdaskan, ada kaitan dengan saraf otak. So nanti tolong ingatkan kawan-kawan, berus gigi dan ubat gigi kena ada dalam beg. Faham tu? Ui, faham tak? Okey, deodoran tolong bawa juga. Pakai. Bagusnya dia. Tak, memang bawa kan? Maksudnya dia jaga kebersihan. Sebab dia tak nak, bila kadang-kadang kita nak cakap kawan kita bau bersalah kan? So, tapi jangan kongsi-kongsi kau deodoran, minta sikit jangan. So, peluh kita jangan campur. Faham Bang, angkat sikit deodoran awak. Deodoran ke berus gigi? Tak apa, jangan malu. Bagus. Pertama apa? Berus gigi dan ubat gigi. Nampak ubat gigi dia kecil je. Angkat tangan sikit. Gitu. Ubat gigi hotel. Betul? Bawa hotel punya lagi. Hotel mana sponsor awak? Lagi deodoran ada? Tak ada? Deodoran ada? Angkat sikit. Betul. Okey, lagi apa ada? Tisu ada? Tisu tak ada. Okey, nanti bawa Nampak tak? Okey, tepuk sikit tu dah. Tepuk. Okey, so kenapa berus gigi? Sebab kita makan macam-macam, takut mulut tak sedap, nak peksa seterusnya. Satu lagi terlupa, bawa gula-gula angin juga. Gula-gula angin bagi refresh balik. Contoh apa? Mentos, Hex. Boleh bawa lebih sikit. Sebab awak boleh bagi? Tak boleh, kawan tak boleh. Beli sendiri. Bagi cikgu lah. Okey. Seterusnya, baca kuat-kuat. Tak berlebihan guna telefon, media sosial atau okey. Dah. Handphone biasa-biasa je. Tak payah nak fokus sangat. Okey, sikit-sikit je Okey, alright, next. Yang kedua. Apa yang penting? Okey, kejap sebelum saya terlupa, air. Jasmani ni satu lagi yang jarang orang cerita, air. Anak-anak, air awak bawa pergi sekolah tak? Bawa. Siapa bawa air selalu angkat tangan? Okey, siapa yang tak bawa? Yang tak bawa ni bawa air siapa? Air kencing. Saya minum air apa? Minta kawan. Senang betul kau So anak-anak dengar air ni. Mari saya kongsi sikit. Kalau kita jumpa ustaz-ustaz, selalu ustaz-ustaz suruh bawa apa? Kalau berubat lah, orang kena sihir ke sebagainya, suruh bawa apa? Dia tak suruh bawa KFC kan? Suruh bawa apa? Air. Dia pun baca. Balik minum, selawat, minum, lepas tu buat mandi. Betul? Sekejap, yang main handphone tu tengah catat Kau catat ke mesej kawan? Tengah catat. Ya dok catat macam tu. Dia catat macam ni. Okey. Anak-anak semua, air. Dek. Kenapa air? Sebab air ikut sama-sama merakam apa yang saya cakap, saya fikir, saya rasa dan saya buat. Budak-budak Cina, dia letak air dia kat mana? Awak ramai kawan kan? Okey, dia letak air dia kat mana? Awak tengok betul kawan-kawan Cina awak. Dia selalu letak air kat mana? Atas meja, bawah meja, dalam beg, kat lantai. Kat mana? Kenapa dia letak atas meja? Dia kata senang nak minum. Tapi, bang, gimana? Cari lebih selesa. Kenapa dia letak atas meja? Dia kata senang minum. Sebenarnya dia tak cerita. Air dia, cikgu dalam kelas tengah rakam.
Air dia tengah rekod apa cikgu ajar. Sebab tu air Zam-Zam, air yang paling power dalam dunia, letaknya dekat mana? Dekat bawah Kaabah tu. Sebab tu air Zam-Zam kan hari-hari dengar Allah. Dia rakam kan? Labbaik Allahumma labbaik. Rakam. Dengar imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kan dia rakam. Anak-anak semua, Assalamualaikum semua. Sebab tu tolong bawa air, jangan sikit bawa banyak. Ada satu budak dekat Semenyih tu saya pernah ceramah. Sesi pertama saya jumpa dia bawa 1.5 liter. Sesi kedua saya jumpa form 3. Program form 3, dia tunggu saya kat kereta, dia pun cakap. Dia tunggu saya tahu. Form 5 jumpa saya, budak Cina ni. Ustaz, terima kasih ya. Dulu saya bawa 1 liter, 1.5. Sekarang saya bawa 3 liter. Woi, banyaknya kau bawa air. Yelah, kan cikgu kata, cikgu-cikgu dalam kelas sudah rakam saya punya air. Jadi, habis ke? Kalau saya habis, saya mati mah. Habis kau buat apa? Saya balik bagi mak saya pandai. Dia cerita betul. Dia bagi balik, dia bagi mak dia minum air dia. Dia kata cikgu dalam kelas jampi. Bagus betul lah. So anak-anak, satu lagi. Doa mak ayah awak. Kenapa tu? Bang, okey tak? Bang, okey ke? Kau macam nampak lipas ya? Kan ada orang kentut. Okey, anak-anak, sebelum pergi sekolah, pastikan mak ayah awak pegang botol air awak dulu dan baca sesuatu untuk awak dulu. Ayah, bacakan doa. Ayah punya doa apa ya? Ayah baca je apa-apa. Paling kurang Fatihah. Fahim tum? Boleh buat semua? Okey. Yang nak balik ke? Nak balik? Sekolah mana? Alah, tak gimana lah Bukit Bintang tu. Ada cikgu nak balik Cikgu nak balik ke pelajar nak balik? Cikgu nak cakap kami balik naik Grab je. Rugi ni tak ada ni. Dah lah sekolah awak tak jemput saja. Okey. Nak balik boleh. Betul lah. Tunggu cikgu datang sini baru balik. Dah cikgu depan. Alah. Okey, silakan balik. Cepat lagi Banyak nak cerita ni. Rugi dia. Okey, semoga dapat straight A+, insya-Allah. Cikgu betul ke cikgu? Nanti ambil balik cikgu budak ni 12.5. Jauh Bukit Bintang. Bukit Bintang mana? PG. Dek, Bukit Bintang mana? PG. Okey, jumpa lagi. Boleh Ustaz, boleh. Oh, hari test sesi. Okey, terima kasih Ustaz. Semoga dapat hadiah semua tu budak-budak tu. Straight plus Ada hari apresiasi budak-budak tu naik pentas. Kan nama dipanggil tak ada pula kan. Ada yang lain jangan ngada, tiba-tiba hari apresiasi pula dah. Kami nak balik juga. Kami ekspresi kata ayah. Dah, dapat. So lepas ni bawa air banyak-banyak boleh? Okey, sekarang ada air kosong tak sekarang? Okey, ada minum dulu. Okey, saya nak ajar cara minum pula. Siapa ada, ambil. Okey, ikut sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada air. Ya Allah, datangkanlah kebaikan buatku. Buangkanlah segala kekotoran dan keburukan kepadaku. Okey, bismillah, minum. Dan jangan terlebih minum air Semalam viral satu orang kena dialisis. Buah pinggang dia rosak. Sebab satu hari dia minum 3 ke 4 liter air kosong. Kita boleh maksimum berapa? Plus minus 2 liter je. Dia punya nak kurus, dia kata last kali buah pinggang tak boleh menampung, meletup pula. Faham Dah, jangan banyak sangat. 2 liter je plus minus tau. Ini semalam punya cerita ni. Kemarin terkejut semua orang. Lah, ingatkan minum air bagus. Bagus, tapi tak boleh lebih. Nabi kata khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara pertengahan, jangan melampau. Okey, boleh saya teruskan sikit lagi? Okey ke setakat ni? Okey, assalamualaikum semua. Yang kedua adik-adik, emosi. Yang ni paling mencabar. Sebab kalau emosi tak okey, semua ilmu dia ajar, semua tak boleh masuk. Okey, tengok saya. Next. Kita baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Ingat tak tadi, mula-mula saya mula dengan doa dan Fatihah. Sebenarnya saya tengah tangkap emosi awak dulu.
Kalau tak, awak akan gelisah, resah. Dah faham dah? So, anak-anak, emosi pertama. Baca kuat-kuat. Nak belajar tak teknik pernafasan? Okey, duduk tegak-tegak. Okey, sekejap. Sebelum tu, pernah dengar tak orang azan nafas tak sampai? Hayya 'alas solah. Pernah dengar kan? Okey, saya ajar sikit macam mana teknik pernafasan boleh nafas panjang. Saya buat demo sikit boleh? Hayya 'alas solah. Standby. Wow, ni kali pertama dengan azan ke? Oh, okey. Dia macam ni. Teknik dia macam ni. Tarik nafas. Okey. Perasan tak ketika anda tarik nafas, ramai orang yang tarik nafas melalui hidung. Lepaskan. Kan mati pula kan. Ramai melalui hidung. Saya tak ajar cerita utama tu kan? Tak sempat. Okey, anak-anak. Nafas yang lebih baik dimasuk bukan melalui hidung, melalui mulut. Dia akan pergi terus ke perut. Tarik nafas. Tak ada dia, kau nak macam ni, tak payah. Ni memang baru-baru. Dia relax je, macam ni je. Perut yang naik. Okey, sedia? Tahan di perut. Lepaskan. Baru hidung balik. Dua hidung, satu perut. Hidung. Lepas mulut. Lain kan masuk dia kan? Sebab tu, macam saya ceramah. Pagi sampai ke petang, sampai ke malam. Hari ni sampai pukul 11 malam. Saya perlu belajar pernafasan yang betul supaya saya tak cepat penat. So tekniknya adalah semasa saya bercakap, awak tak dengarkan saya tarik macam ni. Tak ada kan? Sebab saya tak tarik hidung, saya tarik daripada mulut. Untuk cikgu-cikgu yang penat mengajar sebenarnya ni teknik macam mana kita nak dapat energi itu yang betul. Okey. Kita test sikit, kita nak azan sikit. Hidung. Lepas hidung. Lepas okey, tangan kat sini. Mulut. Tahan mula. Hayya 'alas solah. Dapat satu-satu? Yang main bola, yang main sukan, yang berlari, yang jogging, nafas guna mulut. Kalau awak guna paru-paru, awak akan semput. Siapa ada masalah asma, nafas guna mulut. Dapat? Tu teknik pertama. Teknik kedua, paksa oksigen masuk dalam otak. Standby. Hidung. Lepas. Hidung. Lepas. Okey, tarik panjang hidung. Tahan. Sentap. Tahan. Lepaskan. Dia sentap. Itu. Okey, sekali lagi hidung. Lepas. Panjang. Tahan. Up. Lepaskan. Rasa? Rasa sup itu. So, kalau awak dalam tengah peksa, dek, siapa punya dewan peksa yang dewan dia oksigen, aircon. Sekolah mana aircon? Sekolah aircon. Lasal Lasal sekolah lagi? Si utama aircon Wish, untungnya lagi. Sekolah mana? Taman Ceras Jaya. Daman Sarajaya. Dek, yang oksigen awak punya oksigen, yang aircon awak punya oksigen dalam tu je. 2 jam, 4 jam, 6 jam takut oksigen tu dah berkurangan sebab ramai sangat orang hirup. Tarik. Jadi anda kena bila keluar je pintu, dengar yang sekolah ni, buka je pintu, cepat-cepat tarik. Yang sekolah lain beruntung sebab tak ada aircon. Jangan mengeluh. Panas satu bab, tapi lebih utama ialah oksigen. Tarik nafas macam tadi, betulkan balik setiap kali exam nak bermula atau tengah exam. Faham? Kalau dah rasa lesu sangat otak. Tapi tak payah azan Hayya 'ala siapa pula lah. Sana sudah. Ini mesti balik dalam Masjid Mukarramah budak-budak ni. Okey. Anak-anak, nanti ajar kawan-kawan lain boleh?
Okey, next iaitu banyakkan apa? Okey, zikir apa yang paling antaralah semua zikir bagus, yang senang, yang power untuk kita. Pertama, ikut sama. Ya Fattah. Ya Fattah. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Ya Alim. Ya Alim. Ya Fattah maksudnya Allah, bukakanlah pintu hatiku, akalku. Ya Razzaq, kurniakanlah aku rezeki. Ya Alim, wahai yang bijaksana. Faham ke? Okey, alright. Satu lagi. Kenapa kena banyak solawat? Jom solawat sikit. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita selawat, siapa ingat anda? Angkat tangan. Angkat tangan. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat akan bersama-sama dengan orang yang berselawat. Ketika kita selawat, ikut. Ketika kita selawat sekali, Allah berselawat bersama kita 10 kali. So, untung tak bisnes tu. Sekali awak ingat Nabi, berapa kali Allah ingat kita? Lagi siapa ingat kita? Malaikat. Sebab tu nak jawab peksa, nak naik kereta, nak bawa motor, nak pergi mana-mana, banyakkan mulut Allahumma salli ala Muhammad. Sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak je perkataan Muhammad. Mana Muhammad? Betul kan? Betul? Sebelah sana kan? Ni Allah. Betul? Sana Muhammad kan? Nampak je Muhammad, otomatik cakap apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Duduk boleh. Anak-anak semua. Malaikat dan manusia siapa lebih ramai? Siapa kata manusia? Siapa kata malaikat? Siapa confuse? Jawapannya lebih ramai ialah Satu manusia, berapa malaikat jaga? Siapa nama dia? Munkar dan itu dalam kubur. Sabar. Siapa nama malaikat tu? Raqib dan Atid. Tu pun dah menunjukkan siapa lebih ramai, manusia ke malaikat? Ya. Dan semua malaikat ini akan ingat anda setiap kali kita berselawat pada Nabi. Cakap subhanallah. Sebab tu budak-budak stres, tak tahu dapat idea apa, selawat dulu, buat benda lain, insya-Allah Allah bagi jalan. Sebab Allah automatik ingat kita. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa-apa sikit-sikit selawat dulu. Boleh ke boleh? Okey. Ini adalah yang paling mudah masuk syurga, sebab Nabi kata orang yang paling rapat dengan aku, paling rapat dengan aku, Nabi kata orang paling banyak selawat denganku. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat terus. Okey, anak-anak semua, baca lagi. 1, 2, 3. Kalau ada masalah, gembira, sedih, jangan pendam seorang-seorang. Ustaz, kalau gembira kena cerita. Cerita, nanti kau gila seorang-seorang. Nanti stres seorang-seorang, nangis seorang-seorang. Adik-adik, kawan ni okey, tapi kena tengok kawan yang sesuai. Tak semua kawan sesuai. Contoh, awak punya result sangat bagus, pergi cerita dengan kawan yang belum berapa nak bagus. Nanti dikata apa? Lagak tu. So sebab tu kena cerita dengan orang yang sesuai. Contohnya dengan siapa? Dengan cikgu, dengan mak ayah. Boleh. Awak kena sesuaikan tau. Boleh. Okey, alright, next. Sikit lagi. Baca kuat-kuat. Pasti. Angkat tangan. Aku boleh lah. 1, 2, 3. Aku boleh lah. Ada yang tak buat? Aku boleh lah. Cakap orang sebelah. Aku boleh lah. Benda ni awak akan cakap sendiri. Dek, saya kalau bawa kereta ni saya belajar benda ni kan. Bawa kereta, aku boleh weh, aku boleh cakap macam ni weh, aku boleh. Aku boleh. Kena cakap aku boleh, jangan sesekali cakap aku tak boleh. Awak cakap aku tak boleh lah, habis. Saya bagi contoh awak nak masuk interview nanti, masuk universiti nak dapat beasiswa. Siapa nak dapat beasiswa angkat tangan?
nak dapat beasiswa penuh. Ada impian nak dapat beasiswa penuh, tak nak bayar, dia nak buat free. Nak ke? Tu tak angkat tangan. Siapa nak? Okey, terima kasih. Dek, antara soalan beasiswa mungkin tanya macam ni. Apa kelebihan diri awak? Kita pun awal bercakap macam ni. Saya ni tuan hamba yang lemah. Bukan awak dapat straight A tu. Tak, saya sebenarnya hamba yang lemah. Awak cakap main tu, dia kata apa? Okey, sila keluar. Sebab tu, mengaku bodoh depan orang itu memang bodoh. Tapi mengaku bodoh depan Allah itu wajib. Faham ke? Dan diri sendiri, kalau awak cakap awak bodoh, tak boleh, wajib awak tak boleh. Dan kalau kawan awak suka membodohkan awak, cepat bodoh, kau jangan kawan dengan dia. Sebab dia memang suka jatuhkan awak. Assalamualaikum semua budak pandai. Siapa tak cakap langsung bodoh, babi, sial, bangang, bengong, mak kau hijau, apa saja yang negatif selama 24 jam ni, angkat tangan. Tak cakap langsung. 24 jam tak cakap langsung. Dia tak cakap langsung. Alhamdulillah tanya. Siapa ada terlepas. Pepatah kata alah bisa tegal. Bila dah terbiasa cakap, kita rasa benda tu common. Awak bayangkan awak nak kahwin, suami awak, isteri awak mulutnya celupa, awak rasa apa? Awak ni kan yang tak tahu lah. Nak kata bodoh, awak cakap saya bodoh. Saya perlu cakap awak yang bodoh. Sudah lah, sekali siapa bodoh? Anak pula dengar kat belakang, patutlah aku suka cakap bodoh. Sebab mak ayah aku pun bodoh rupanya sejak sekolah, dia suka cakap bodoh. Apa faktor yang selalu cakap celupa ni? Main game. Menang selalu cakap apa? Alhamdulillah. Menang cakap apa? Menang sial. Tamam cakap kat surau masjid pula kan. Masjid tempat berdakwahan. Kalah cakap apa? Babi kalah. Sampai kita terbiasa. Itulah perkataan kita hari-hari. Dek, tolonglah ubah. Awak tak ubah sekarang, sampai bila-bila awak terbiasa? Awak baru belajar cakap tu 5-6 tahun. Awak nak hidup 50 tahun lagi. Kalau tak betul kan sekarang habis kita. Cakap orang sebelah sekarang, salam dia. Assalamualaikum ahli syurga. Assalamualaikum budak hebat. Kiri kanan. Kawan-kawan baru. Assalamualaikum budak pandai. Budak serik A. Cakap budak serik A. Budak bagus. Budak bijak. Assalamualaikum semua. Ustazah, 12.30 boleh? Boleh Saliza kata kau 12 je. Tapi sebab kita dah tarik masa tadi. Nak ke 12 ke 12.30? Ikutkan jadual 12.30 baru habis. Nak 12 ke 12.30? Sikit lagi boleh? Okey. Nak semua? Cakap sekali lagi. Aku boleh lah. Kejap. Dia bermula bila tahu emosi ni? Bangun pagi. Dek, selalu bangun pagi cakap apa? Allah, dah siang. Awak cakap Allah dah siang, insya-Allah besok tak ada siang untuk awak. Nak tak? Sebab tu doa bangun tidur 1 2 3. Alhamdulillahillazi at'amana. Tu doa makan. Atau amanah kami makan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ahyana, kau hidupkan kami lagi. Ba'da, selepas amatana, kau matikan aku. Terima kasih ya Allah. Sebab tu orang yang bangun tidur baca doa tu sebenarnya dia sangat happy sebab hidup balik. Roommate saya dah meninggal dalam tidur tadi. Isteri dia kejut dia tak ada. Dah 2 orang dah kawan baik saya meninggal dalam tidur. Seorang memang roommate saya. Kami berdua sebilik sama-sama UM. Meninggalnya masa umur kami 35. Anak-anak semua, tengok kawan kiri kanan. Cakap alhamdulillah hidup lagi kita. Okey, bangun pagi besok, angkat tangan macam ni. Ikut semua. Alhamdulillah. Oh yes. 1 2 3. Alhamdulillah. Oh yes. 1 2 3. Alhamdulillah. Yes, kena kuat lagi bagi satu rumah dengar. 1 2 3. Alhamdulillah. Oh yes. Lepas tu aku boleh. 1 2 3. Anda kena cakap dulu dengan diri anda, baru orang akan cakap kita. Kalau awak pun cakap tak boleh, kita habis. Faham tum? Apa perasaan awak bila saya kata tadi, ini semua pelajar-pelajar terbaik sekolah masing-masing? Apa perasaan ni? Dan cuba kalau saya kata, ini pelajar terbaik, awak rasa apa?
berceramah. Macam dia bagus sangat. Sebab tu jangan biasakan mengeleh orang. Jangan biasakan merendah-rendahkan orang. Orang akan nampak buruk kita. Faham ke faham? Okey, cakap orang sebelah sikit lagi. Tahniah ahli syurga. Tahniah budak pandai. Tahniah budak baik. Cakap orang sebelah. SPM 3A kita punya. Okey. Assalamualaikum semua. Okey, baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Dek, ada tak kawan kita yang kita rasa dipandai sangat? Siapa nama sekolah awak tadi? Afsyal. Ha? Afsyal. Dia memang budak pandai kan? Tak payah banding dengan dia. Banding ni kita nak macam nak fight. Dia bukan banding. Kita kena rapat dengan dia, belajar daripada dia. Saya minta maaf saya. Bola sepak paling terror kat Malaysia setakat ni siapa? Selangor. Okey, alhamdulillah. Lebih baik daripada Selangor siapa? Nak tak nak kita kena akui JDT memang terbaik setakat ni, betul? Dek, dia belasah pasukan Brunei 10-0 weh. Dah macam main pingpong. Awak tengok Bergson macam dia tak pernah langsung nak jadikan gol. Dah 90 tambah 2 minit, tinggal nak tiup wisil, gol lagi. Ada pasukan yang tak boleh tengok JDT. Semua benda nak haters. Saya pernah nak ceramah satu negeri, tuan-tuan. Saya minta maaf, saya tak cakap lah negeri mana. Saya nak ceramah, MC kata apa? Penceramah kita ni diimport jauh daripada negeri yang ramai orang benci. Macam mana saya nak bercakap ni? Awal-awal dah benci saya ni. Saya pun macam, waduh, dia dah downgrade saya tau. Saya pun pegang mikrofon. Adik-adik, tuan-tuan, kenapa ramai orang benci negeri saya? Sebab negeri tuan-tuan kalah dengan negeri saya. Saya buat masa semua macam Sebab tu ramai orang tak berjaya. Sebab dia bukan belajar daripada orang berjaya. Dia benci orang berjaya. Kalau awak ditakdirkan duduk kat Johor, awak rasa awak bangga tak jadi orang Johor? Ni cerita bola je lah, jangan cerita bab lain. Bangga tak? Awak ada stadium macam SSI Johor Bahru, bangga tak? Kita punya stadium macam mana? Dalam proses. Okey. Tak mahu adalah rakam. Dah buat rakaman. Saya sebab tu tak nak rakam, sebab takut nanti kan disalah guna. Tapi harap tak ada apa-apa ni Ustaz Okey, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua. Kalau pasukan tu belajar daripada JDT, agak-agak JDT kedekut tak ilmu dia? Tak. Contoh saya ambil Terengganu dia banyak belajar daripada JDT. Sebab tu padang dia macam padang JDT. Dia boleh pinjamkan Safai Wirasid, Akhir Rashid ke Terengganu. Sebab dia belajar macam mana JDT buat. Sedangkan Terengganu tak tahu pun siapa orang kuat dia. Johor nampak TMJ, Terengganu tak nampak. Sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum semua. Dah, lepas ni nampak kawan-kawan lebih baik, kita benci ke kita belajar? Tanya dia, kau buat macam mana? Sanggup sebelah, kau buat macam mana? Kalau seandainya kawan awak tanya awak, jangan kata, taklah aku biasa-biasa je. Sekurang-kurangnya bagi satu tips. Dedek, banyak tips awak dapat hari ni. Hari ni dapat banyak tips tak? Bagi satu tip. Oh, sebenarnya nak belajar ini salah satunya kau kena bawa air. Kenapa pula? Yelah, cikgu dalam kelas kan rakam apa kau cakap. Dah cukup. Satu idea cukup. Dapat daripada Afsyar tadi kan? Afsyar daripada budak Samad tu dia kata dia tidur awal pukul 9. Cukup. Jangan kata apa macam mana kau rahsia berjaya? Aku ni hamba yang lemah. Tak payah. Tak payah. Next. Assalamualaikum semua. Baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Apa kaedahnya? 1, 2, 3. Tenang ni salah satu tarik nafas. Tarik nafas. Hidung ke mulut? Mulut pun boleh. Okey, tutup mata sekejap. Fokus balik. Okey, terlepaskan nafas. Okey, buka mata. Apa rasa? Terus tenangkan. Jangan buka mata tau. Bila awak buka mata, awak akan gelabah. Ni hanya digunakan kecuali selain daripada bawa kereta. Nampak polis, teringat saya kata, tenang, tumpu, teruskan. Teruskan. Berhenti polis tu. Tak boleh dia guna pakai. Tak boleh dia guna pakai. Ni guna pakai untuk exam je. Okey. Ayah, Ustaz pesan, kalau cemas, tenang, tutup mata, tumpu dan teruskan. Ada roadblock kat depan, polis tahan kita ayah, tenang, teruskan.
Lain pula jadi. Okey, ingat tadi kaedah apa? 1, 2, 3. Tenang, tumpu. Kalau awak cemas subjek tu tak boleh jawab, apa kena buat? Tenang, tumpu, teruskan ataupun next soalan dulu. Tinggalkan dulu. Jangan buang masa dengan soalan tersebut. Tu dah biasa kan? Kalau buang masa, awak fokus sampai depan masalah tu, awak akan buang masa dan awak akan tertinggal banyak benda. So, anak-anak semua, Assalamualaikum semua. Anak saya yang Durani, sulung, dia menghafal, dia agak lambat masa form 1, form 2. Dia selalu dapat, daripada 30 orang kelas dia selalu dapat nombor 29, 30. Dia kalau balik mesti kena tazkirah dengan mak dia. Saya kata, yang relax, yang kita pun tak hafal Quran. Okey. Bila dia balik, setiap kali dapat report merah kan, dia cuba menghafal. Anak-anak, nak menghafal senang ke? Susah. Sebab anak saya ni, lelaki ni, dia nak main banyak. Dia main pingpong sampai kebangsaan. Dia masuk nasyid, itu Wakil Negeri Sembilan sampai kebangsaan. FNKSS Negeri Sembilan. Bukan budak tidur. Dia tak tidur dalam kelas. Tapi waktu orang latihan, waktu orang hafazan, dia pergi latihan sampai malam. Sibuk kan? Saya cuba fahamkan isteri saya. Mak dia kata, dah, jangan masuk nasyid tahun depan. Yang itulah budak nak enjoy. Kita dah lah tak duduk dengan dia. Baru-baru ni balik, hadiah birthday dia minggu lepas. Bagi apa? PS5, FIFA 26. Mak dia kata apa? Kalau ibu tahu. Tak apa, ini impian semua lelaki. Hanya lelaki yang tahu lelaki nak apa. So anak-anak, dia main tak? Dia main 2 minggu, dia balik 2 minggu sekali. Dia main sekejap je. Lepas tu dia menghafal tak? Menghafal, main telefon. Dia nak masuk juz 25. Okey ke tak okey? Orang lain semua sepatutnya juz 24 dah settle. Dia dah terlajak satu juzuk. Kan dah dapat momentum. Anak saya yang kecil, saya buat apa selalu? Main motor, bawa motor petang-petang, perempuan, darjah 2. Alhamdulillah 2 hari lepas dia settle lah. Juzuk 30 dah habis dah khatam. Bukan apa baca, menghafal juzuk 30. An-Naba ke bawah, An-Nazi'at semua dah hafal lah. Paksa tak? Tak paksa. Enjoy, bawa kereta, bawa motor, okey, sama. Tenang, tumpu, teruskan. Faham ke? Okey, alright. So, dia asyik tanya je, Abati kata kalau habis 30 juz 30 pergi umrah. Umrah pula budak kecil ni. Dah daftar dah. Insya-Allah bulan 12 ni doakan. Okey, yang seterusnya. Apa yang penting? Ar-Rohani. Anak-anak baca kau. Rohani. Ni kedai apa Ni bukan Rohani, ni kedai lesan. Okey. Owner dia bangsa apa? Nama macam Arab, nama macam Melayu. Owner Al-Ihsan bangsa apa? Bangsa bangsa Melayu. Awak tak kenal pun orangnya. Ni orangnya. Nama dia ikut Tuan Haji Ali Hassan bin Muhammad Hassan. Dia ni orang Johor, orang Skudai. Anda nak tahu? Dia pernah dapat anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Ni owner dia. Dia ada lebih 100 outlet. Bila dia interview, dia kata apa? Orang tak perlu kenal saya sebab saya bila meninggal, saya tetap meninggal. Tapi saya punya produk kena ada. Diteruskan. Anak-anak orang yang humble. Orang tak kenal pun. Dia pembayar zakat kedua terbesar di negeri Johor. Selepas Jacob, Johor Corporation, owner KFC. Anak-anak semua, hebat tak dia? Awak tak kenal dia? Hebat tak? Apa rahsia dia? Nombor 1. Dia buat apa? Tolong jaga solat. Sebab bila hubungan kita dengan Allah tak baik, macam mana Allah nak bagi kita rezeki? Nombor 2, dia solat hajat tiap-tiap hari. Siapa yang hari-hari solat hajat angkat tangan? Asuduh. Allah ada bila? Oh, bukan Allah ada pagi ni je. Yang solat hajat ramai-ramai tadi je. Ramai orang solat hajat bila last? Masa UPSR Ustaz. Darjah 6 Ustaz. Anak-anak, dengar. Awak tahu tak kelebihan MRSM? Tuan-tuan, ni idea sikit MRSM yang saya pergi ni, tahun lepas kalau perasan, tahun lepas MRSM 1 poin lebih GPS hanya beberapa sekolah saja MRSM. Tahun ni, 2 tahun lepas. Tahun lepas lebih 20 dapat 1 poin lebih. Bila saya tanya-tanya, rupa-rupanya apa yang mereka buat ialah mereka setiap malam mak ayah baca Yasin beramai-ramai secara online selama 100 malam menjelang SPM. Malam tu ada?
Pasal malam ada? Ada malam ni ada. Saya dapat jemputan 2 kali tahun ni. Yang jemput saya MSM Kuala Kubu Baru. Tahun lepas Kuala Kubu Baru nombor 1 di kalangan MSM. 2 kali alhamdulillah, malam ke-84 menjelang dan malam ke-40 lebih hari tu. Anda nak tahu, tiap-tiap malam mak ayah diasak dengan baca Yasin, doa solat hajat, baca Yasin, doa solat hajat. Dan akhirnya tak peliklah macam mana budak-budak tu walaupun jauh doanya lain macam. Anak-anak, awak nak peksa apa yang Tuan Haji Ali Hassan ni buat. Saya terbaca masa tahun 2004 dalam surat khabar utusan, dia kata satu hari dia solat hajat paling kurang 4 kali. Macam cakap orang sebelah, jangan malas, minta dengan Allah. Malam ni buat lagi, cakap dengan dia. Jangan letakkan masa pukul berapa lah ya. Ada orang lepas maghrib buat terus. Ada orang lepas subuh, lepas subuh tak boleh. Ada orang sebelum subuh, waktu qiyamul lail tu buat terus. Ada orang yang waktu rehat pukul 10, 10.30 waktu rehat sekolah tu dibuat terus, buat je. Faham ke faham? So, apa yang penting? Solat hajat. Banyak dah catatan Yang tak catat kau dengar je lah tazkirah ni. Okey, baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Dah faham dah? Okey. Yang pertama kita dah cerita tadi apa dia? Dan lepas solat tolong jangan tak doa. Dik, antara waktu makbul doa, pertama waktu dalam solat. Sebab solat maksudnya doa. Waktu sujud terakhir tu panjangkan sikit. Dan jangan doa macam biasa. Kan jangan doa umum sangat. Ada budak doa kan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, macam biasa ya Allah, amin. Ini bukan kedai mamak. Faham ya? Doa khusus sikit. Nak berapa SPM? 8A+, 9A+, 10A+. Sebut benda tu. Ya Allah, esok subjek BM, ya Allah, aku nak A+. Ustaz, saya tak boleh doa Ustaz sebab saya uzur. Banyaklah kau. Uzur ke apa ke, doa je, yang tak boleh solat je. Faham? Okey, yang kedua. Baca kuat-kuat. Dek, tolong baca Quran hari-hari. Sebab Al-Quran adalah, dia akan tenangkan kepala otak awak. Awak tahu tak kenapa Quran tenang? Nak saya ajar tak? Tak nak, tak apa, okey. Nak ke tak? Okey, saya bagi satu je. Cuba awak baca Al-Fatihah tanpa lagu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop. Berbeza dengan ada lagu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, tenang otak kanan ke otak kiri? Otak kita ada berapa? 2. Patutlah pandai. Ada 2 otak. Otak awak ada berapa? 1 dekat kepala, 1 lagi dekat lutut. Itu kepala lutut. Anak-anak semua, otak kita ada 2 bahagian, otak kanan, otak kiri. Otak kanan ni otak enjoy, otak seronok, otak tenang. Otak kiri otak stres, otak pressure, menghafal, mengingat, PSPM, semua otak kiri. Banyak stroke kanan ke kiri? Perasan tak? Ramai orang stroke sebelah kanan. Otak kanan ke otak kiri bermasalah? Angkat tangan kanan semua. Goyang. Kalau stroke sebelah kanan, otak mana bekerja? Wih, kau dah belajar otak kan? Kanan ke kiri? Otak sebelah kiri bekerja. Maksudnya orang stres banyak sebelah kiri. So anak-anak semua, tuan-tuan dan puan, bila kita baca Quran, dalam dunia hanya dia sahaja bacaan yang dibaca dengan lagu. Sebab tu saya kata tadi, baca betul-betul. Cuba tu Imam Tarawih tak ada lagu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia pula cakap, malam ni kita solat 20 rakaat ya. Agak-agak berapa rakaat awak stay? Saya rasa lepas isyak semua dah hilang. Azan pun sama tak ada lagu. Allahu Akbar. Agak-agak kita datang tak masjid tu? Datang juga nak tengok siapa yang azan teruk sangat bunyi ni. Betul tak betul? Sebab itulah anak-anak semua baca Quran, bila berlagu otak kanan akan hidup. Nak cerita banyak lagi tentang tulisan semua tapi tak sempat.
So tolong baca berlagu. Boleh ke boleh? Hari-hari kena baca. Boleh ya? Boleh ya? Okey, bismillah. Next. Yang ni penting. Baca kuat-kuat. Bukan sekadar anak-anak. Ni kena betul. Sebab awak kata, saya kenapa pergi sekolah? Sebab saya nak straight A. Meninggal kena influenza. Habis, tak dapat pahala. Betul kan balik sekarang? Setiap pagi pergi sekolah. Sama-sama. Saja aku menuntut ilmu. Niat dekat mana? Hati. Saja aku menuntut ilmu. Niat kat mana? Okey. Saja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Cikgu-cikgu pergi sekolah pun sama. Niat. Baru dapat pahala sepanjang perjalanan. Kalau pergi kerana hari ni hari Isnin, terpaksa sebagainya, tak dapat apa-apa tuan-puan. Okey. Ini petaling utama ya. Petaling perdana lain kan? Shah Alam lain InsyaAllah esok lusa saya program dengan guru-guru permukanan seluruh petaling perdana pula. Nak cerita bab keikhlasan dalam menjadi cikgu ni. Tapi tu dengan cikgu-cikgu lah. So anak-anak semua insyaAllah ada rezeki jumpa lagi lah dengan petaling utama ni. Okey. Seterusnya 1, 2, 3. Ada tak kita buat salah dengan cikgu? Antara kesalahan besar, dosa besar apa? Pertama, tak siap homework. Kedua, mengumpat cikgu. Ketiga, masuk kelas lewat. Pernah buat semua tu? Cikgu bagi homework tak siap pernah? Ustaz, siapa ngajar sekolah? Ni PPD Ustaz baju merah. Ustaz PPD. Ngajar mana? Datuk Arun. Sini. Siapa suruh datang sini? Sini. Ya, tahu Datuk Arun ni sekolah glamour ni. Okey. Datuk Arun dengan Cikgu Sharifah. Betul? Cikgu Sharifah ada kan? Itu kan. Tu Zaliza. Okey. Kan? Ngajar apa? Kaunselor. Kaunselor tak nak. Dia kerja dia senang. Dia tak stres sangat. Subjek dia. Yang ngajar subjek ada? Semua tak aku dah. Cikgu-cikgu yang belakang dia mengajar subjek. Ustazah ada? Ustazah ngajar? Okey, boleh bangun sikit tak? Okey, Ustazah ngajar pendidikan Islam. Sekolah mana Ustazah? Seri Permata? Kat mana Kelana Jaya. Okey, kat Kelana Jaya. Ustazah, berapa subjek, berapa kelas Ustazah ngajar? Form 5. Total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelas. Sebab ada yang gabung. Okey. Total pelajar? Yang semua. Yang saya Yang ngajar. Satu kelas berapa? 7 lah, 20, 25 orang dalam kerja. Okey, lebih kurang 160. Okey, anak-anak. Terima kasih Ustazah. Jap sebelum lagi. Ustazah menanda 160 buku ni mak bapak dia orang bayar tak? Tak ada. Kan sini orang kaya. Dia tak bayar Tak ada. Oh, tak ada 160 buku ni Ustazah menanda buat kerja semua, mak ayah dia orang ada cakap terima kasih tak? Tak ada kan? Tak ada. Mak bapak memang tak cakap terima kasih. Dia pula tak buat homework. Apa perasaan Ustazah? Saya bukan jadi bagi homework. Yalah, langsung tak ada. Tapi kalau tak buat masa waktu yang kita suruh dalam kelas, kita marahlah. Okey, ada tak bawa kerja balik rumah? Ada. Kami. Saya ada. Ada tak suami atau keluarga cakap dah lah tu buat kerja? Ada. Suami tak ada dah meninggal. Suami dah meninggal, masya-Allah. Minta maaf lah. Masa suami ada dulu, ada tak suami cakap itu? Sebab dia pun cikgu juga. Tapi dia ada kata, dah lah tu yang buat kerja. Ada. Tahu tak kenapa dia katanya tu? Sebab dia kata kerja tu dekat sekolah ni sepatutnya. Bukan bawa ke rumah. Ke rumah, Sebabnya dia rasa dia terabai Ustazah. ya. Suami meninggal sebab apa Ustazah? Kanser paru-paru. Kanser paru-paru. Berapa umur dia meninggal? 35. Masa tu lah dah 9 tahun nak cuti. 35 Masya-Allah. Al-Fatihah untuk suami Ustazah. Al-Fatihah. Terima kasih Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak-anak semua dah mati dah. Habis dah.
Itu sajalah pertemuan kita. Dah habis dah. LCD dah mati dah. Anak, banyak tak kita buat salah dengan cikgu kita? Nanti minta maaf kat cikgu boleh? Cikgu tingkatan berapa kena minta? Semua. Sebab form 1 dah jawab, form 2 dah jawab, kaunselor dah jawab. Betul? Pengetua aja tak? Minta maaf kat pengetua. Ini 3 benda. Ikut sama. Maaf. Terima kasih. Dan doakan saya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Maaf. Terima kasih. Doakan saya. So anak-anak semua, kalau cikgu tanya pula, apa salah awak? Nak jawab apa? Salah awak apa? Jawab macam ni. Angkat tangan. Yang lepas tu lepaslah cikgu. 1, 2, 3. Jangan sebut tau, nanti cikgu tu terasa. Cikgu, saya ngumpat cikgu. Apa ngumpat? Berat nak cakap. Okey. Assalamualaikum semua. Dah, jangan cerita tau. Okey anak. Seterusnya ikut sama. Sentiasa bersyukur. Cakap sama-sama alhamdulillah. Dapat homework cakap apa? Tak dengar. Dapat homework cakap apa? Sampai sekolah cakap apa? Balik kejap lagi sampai sekolah balik cakap apa? Kejap lagi jumpa cikgu-cikgu Rustia, cakap Rustia ke? Angkat tangan sikit Rustia. Ustaz-ustazah cikgu-cikgu PPD, tengok ni PPD angkat tangan. PPD semua yang Rustia tak kisahlah PPD ke cikgu angkat tangan. Angkat tangan. Ni jumpa dengan Rustia semua ni, Ustaz Zaidi semua tu cakap apa? Terima kasih Ustaz, terima kasih cikgu. Boleh walaupun daripada sekolah lain, boleh ke? Ustaz Zaidi, siapa nak murid Ustaz Zaidi? Ustaz Zaidi Zaki. Tu kawan baik saya sejak zaman belajar. Okey. So yang terakhir, I, intellect. Anak-anak baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Dia sebenarnya berterusan. Ada tak orang yang pandai lah sekali jadi orang biasa? Ada. Ada tak orang yang biasa-biasa lepas tu jadi orang berjaya? Saya nak bagi contoh. Awak tahu tak Asia? Siapa owner dia? CEO dia? Tan Sri Tony Fernandez. Dia bukan owner, dia CEO je. Owner dia tak cerita siapa. Tapi macam tahu siapa. Cuba study balik. Tony Fernandez asalnya dia siapa? Dia adalah bukan, dia musician. Dia pemain alat muzik. Dia pergi sana sini, nak bawa alat muzik mahal ke murah? Mahal, nak masuk dalam kargo semua tu. Dan dia bila dapat idea, now everyone can fly. Itu pepatah dia. Dulu Asia tak ada. Zaman saya budak-budak tak ada Asia, emas je ada. Jadi bila dia dapat idea yang bagus, dia ni mungkin orang biasa, orang tak nampak, tapi sebab dia bukan semata-mata bijaksana tapi dia adalah disiplin dan usaha berterusan. Saya nak tanya, ada masa lagi tak untuk dapat straight A? Dia bukan pandai semata-mata, dia memang kena usaha. Cakap orang sebelah, kita boleh. Teruskan usaha. Okey, ni awak dah tahu dah. Pertama, rancang jadual. Yang kedua, okey, ni semua dah tahu dah. Saya tak perlu cerita ni banyak sebab awak dah dekat sangat dapat esok. Okey, yang ni kena cerita sikit. Baca kuat-kuat. Pernah dengar video ni? Belajar berapa minit? Rehat 5 minit. Ni kalau belajar. Dalam exam pun sama. Kalau 2 jam, jangan straight forward. Jawab. Dah dalam setengah jam, relax sekejap. Tengok kiri kanan, senyum, tarik nafas. Okey, sambung balik jawab. Boleh ke boleh? Okey, next. Yang penting selalu bertanya. Okey anak, kesimpulannya 1, 2, 3. Jasmani, rohani, emosi dan intelek. Okey, anak-anak, soalan saya. Tak sempat ni. Dah habis masa dah. Sambung kat sekolah awak boleh? Tak ada dah. Sekolah awak mana sempat jemput dah. Nak pesa sangat ni. Okey, kesimpulannya. Kejayaan awak untuk siapa pertama? Dek, kejayaan awak pertama untuk siapa? Nombor 1 untuk siapa? Yang nak naik pentas siapa? Yang nak dapat anugerah siapa? Yang nak disebut-sebut siapa? Cakap, saya lah. Cakap orang dah, saya lah. Doakan saya. Okey, yang kedua, kejayaan kita untuk siapa? Yang paling siapa? Ya. Pergi mana-mana, mak ayah awak pernah tak dengar macam ni? Yang mana budak tu? Alah yang ni. Pernah? Perasan tak saya cerita pasal anak saya tadi? Sebab apa? Tu anak saya.
Saya bangga dengan anak saya. Salah tak mak ayah kita bangga dengan kita? Kita buat cakap, ayah jangan sebut-sebut nanti riak. Sudah. Ayah kau punya lah bangga kau berjaya. Kita pula cakap, jangan bangga bah nanti belagak. Bukan suruh belagak, suruh bersyukur. Yang ketiga, untuk siapa? Baca kuat-kuat. Saya sebut paling pertama Ustazah. Ni kena ambil gambar ni. Tunjuk kat pengarah. Iya, pengarah sampai air mata keluar tau. Sebab apa? Sebab dia cakap daripada hati sayang kat awak walaupun tak kenal awak. Dia nak buat terbaik untuk anda. Sebab tu guru-guru, ustaz-ustazah, ahli jatuh kuasa paling pertama beria program untuk hari ni. Betul tak betul? Cakap sekali dengan PPD pertama. Terima kasih semua tuan-puan. 1, 2, 3. InsyaAllah kami akan buat dan dapat yang terbaik. Demi 1, 2, 3. Bataling utama. Boleh buat? Anak-anak semua. Assalamualaikum semua. Dek, saya dah pergi sekolah-sekolah yang nama tinggi-tinggi. Setiap kali pergi, semua seronok. Awak bayangkan, dapat result keluar je, pengetua Sekolah Tuan Fatimah Johor Bahru mesej. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz standby next program form 4. Kita start awal. Hari result keluar, tengah hari tu dah mesej. Seronok tak? Saya tumbang seronok je, tak ada pun nama saya pun. Sebab tu saya tunjuk tu bukannya sebab saya nak ni, saya tumbang seronok je. Nanti saya cakap petaling utama. Awak kat mana pun saya tak tahu. So, Assalamualaikum semua. Kesimpulannya adik-adik. Okey. Kita masuk sikit topik ni lah. Apa hadiah paling best mak awak pernah bagi kat awak? Apa dia, bang? Rumah. Dah dapat rumah dah. Alhamdulillah. Motor. Paling best, paling best. Paling best. Cepatlah. Apa benda semua apa paling best, paling best? Kasih sayang. Dik, awak semua sekolah balik rumah tau. Awak bukan asrama. Benda paling best pertama apa dia? Benda paling best pertama dia iaitu awak dapat duit belanja makan yang sangat besar. Seorang budak duduk rumah, berapa ringgit sehari makan? Termasuk duit sekolah. Ayam, ikan, chicken chop, Food Panda, sehari berapa ringgit? Berapa cikgu? Cikgu Zack, Cikgu Zainuddin, berapa sehari budak-budak makan? Yang duduk rumah lah, sehari berapa ringgit habis? 30 ada? 30 Daripada pagi sampai malam saya letaklah RM30 seorang anak. Tengok sini, ni semua orang kaya kan? Oh miskin? Oh miskin punya. Dia tak ada tengah-tengah, kaya dengan miskin je. Dek, RM30. Tengok saya. Nak habis dah ni. Darab dengan 365 hari. Ada tak hari awak tanpa makan? Ada ustaz puasa. Lepas tu berbuka. Setahun 10,950. Banyak ke sikit? Ini baru makan belum handphone, belum bil, belum duit yang kau ambil dalam kocik ayah tu semua belum. Darab dengan berapa tahun dah makan? Tolak 2 tahun minum susu, makan Nestem. 15 tahun. Sebut kuat-kuat. 164,200. Oh, orang kaya. 164,000. Apa awak balas? Mana sampai ustaz? Okey tak apa kau awak tolaklah separuh. Awak masih ada 80,000 lagi. Logik tak? Logik? Selama 17 tahun hidup awak bagi. Budak sekolah asrama dia makan sehari RM3 ya, paling mahal. RM1, RM2, RM3. Tengok mak ayah punya gaji. Dan awak duduk kat sini, awak habis sehari RM30. Siapa lagi banyak? Kita ke mereka? Soalan saya, berbaloi tak apa awak bagi setakat ni untuk mak ayah awak? Sebelum kita tutup, teringat saya pada doa. Jom kita doa sama-sama. Tanda tangan semua. Doa yang membuatkan kita stres selalu iaitu mak ayah kita banyak bibil. Mudah-mudahan mak ayah kita tak bibil lagi. Dan habis dah. Doa dah. Doa. Nak habis sekarang? Okey, tanda tangan semua. Tengok Ustaz. Apa notanya? Okey, anak-anak semua kita doa sama-sama ya. Mudah-mudahan mak ayah tak bibil lagi, boleh? Siapa banyak bibil tadi? Mak kaya? Mak kaya? Okey, tanda tangan semua.